Iran dengan US dan juga Israel tu, dia orang ni bukan ada sejarah yang bagus pun untuk orang Islam. Syria tu yang menyeksa saudara-saudara kita di Syria pada zaman Bashar Assad tu, golongan Syiah. Syiah mana? Syiah Iran tu. Cuma hari ni berlaku bila isu geopolitik yang berlaku sekarang di Timur Tengah ni. Bukan orang sokong sangat Iran, tapi orang lagi tak sokong yang US dan sebagainya. US belagak lah dia boleh buat, tapi Alhamdulillah bila Iran buat serangan balas dan sebagainya, baru kita nampak. Dulu dia belagak sungguh-sungguh US, sampai kata tak ada, kami tak perlukan mana-mana negara. Dan last sekali dia minta negara-negara ni bantu dia untuk konvoi dekat Selat Hormuz tu, orang tak layan dia. Dia nampak lemah, sisi lemah dia. Kadang-kadang kita tak perlu sokong pun di antara dua kumpulan. Salah satu pun kita tak sokong pun tak ada masalah. Kita jadi pemerhati cukup lah. Kan? Kita jadi pemerhati cukup lah. Tapi kadang orang yang satu tu berlawan dengan musuh kita juga. Jadi pastinya kita akan rasa lebih gembira. Saya teringat dalam surah Ar-Rum, bila Rum menang, orang-orang beriman di Sukaria sebab lawannya adalah orang Majusi. Sebab ada beza di antara daripada sudut agama, orang Kristian dan juga orang menyembah matahari. Jadi ada beza tu. Rasa gembira kita terhadap kemenangan kepada orang Kristian bukan membawa maksud kita penyokong Kristian, tidak. Tetapi kita pastilah lebih dekat dengan Kristian itu berbanding orang Majusi tadi. Itu sahaja.